Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Pulau Rimau, Jertih, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Pulau Rimau, Jertih, Besut, Terengganu ini. Kami mulakan program ziarah Mahabbah dengan penerima yang pertama iaitu Encik Rosli bin Muhammad, berusia 45 tahun. Beliau hanya bekerja mencuci pinggan di sebuah kedai bagi menyara kehidupan mereka sekeluarga. Penerima yang kedua iaitu Encik Zulkifli bin Abdul Rahman, berusia 59 tahun. Beliau mengidap penyakit strok sejak 4 tahun yang lalu. Penerima yang ketiga ialah Encik Muhammad Sufyan bin Ismail, berusia 39 tahun. Beliau hanya mencari rezeki dengan melakukan kerja-kerja kampung dan kini tinggal bersama sepupunya. Penerima yang keempat ialah Encik Muhammad bin Tahir, berusia 72 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas dan juga OKU. Kaki kanannya telah dipotong sejak setahun yang lepas akibat beliau mengidap penyakit kencing manis. Penerima yang kelima ialah Puan Hazwani binti Muhammad, berusia 33 tahun. Beliau merupakan seorang suri rumah sepenuh masa yang menjaga anaknya yang masih kecil, manakala suaminya hanya bekerja kampung untuk menampung keperluan keluarga mereka. Penerima yang keenam pula ialah Puan Keltum binti Ibrahim, berusia 81 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang mengidap penyakit kencing manis. Penerima yang ketujuh ialah Cik Siti Nazirah binti Latif, berusia 26 tahun. Beliau tidak bekerja kerana beliau menjaga 3 orang adiknya yang merupakan OKU. Dia juga menjaga ibunya yang mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga buah pinggang. Penerima yang ke-8 ialah Encik Maksam bin Daud, berusia 69 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang mengidap penyakit saraf sejak 10 tahun yang lalu. Isterinya juga mengidap penyakit kencing manis dan darah tinggi. Penerima yang ke-9 iaitu Encik Kifli bin Musa, berusia 58 tahun. Beliau mengidap penyakit saraf sejak 4 tahun yang lalu dan kini beliau tidak dapat berjalan, hanya menggunakan wheelchair. Penerima yang terakhir ialah Puan Nur Hazidah binti Ismail, berusia 59 tahun. Beliau cari rezeki dengan hanya menjual umpan kepada para pemancing di tempat pertandingan memancing. Dan beliau juga mengidap penyakit kanser daging. Saya mewakili Museum Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana mempercayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.